Nabi Yahya alaihi salam adalah satu orang Nabi yang dipenggal kepalanya oleh orang Yahudi. Dipenggal, disembelih, dipenggal dan dicincang-cincang badannya. Dicincang, dibuang badannya. Tangannya, salah satu tangannya diselamatkan oleh orang-orang beriman ketika itu. Tangan dia. Kemudian dibawa lari pergi ke Mesir. Ini sebelum Islam, sebelum Islam. Disimpan di gereja Goptik di Mesir sebelum Islam. Jadi ketika Islam, dan Islam sudah mula, maknanya mula maknanya khalifah, dari satu khalifah ke khalifah sampai zaman Utsmaniyah, maka ketika itu gereja Goptik kata, kami tak mampulah nak jaga tangan Nabi, kita serahkan pada khalifah. Jadi diserahkan kepada khalifah Utsmaniyah ketika itu. Pada 1924 ketika khalifah Utsmaniyah dah tak ada, maknanya dah habis kan, maknanya runtuh ni Utsmaniyah, maka tangan Nabi Yahya itu disimpan sekarang di Museum Topkapi di Istanbul, kat Turki. Kan? Museum Topkapi itu dia barang-barang dia banyak, dan dia sekali pameran dia takkan pamerkan semua, dia rotate barang dia supaya orang datang lagi ya. Dalam masa 3 tahun dah lebih kurang. Kalau kebetulan kita datang, kena tengah dipamerkan tangan Nabi Yahya tu, dia letakkan dekat satu bekas emas. Nabi Yahya ni jari dia satu ni tak ada, waktu tu dipotong. Jadi bekas warna emas macam ni, macam ni tangannya tak ada ni. Dan sini ni dibuka bekas tu. Dan tangan tu fresh macam tangan manusia ni. Kan? Ada di apa nama, Museum Topkapi Istanbul. Tangan tu fresh macam manusia ni. Dia buka kawasan sini saja. Para nabi jasadnya adalah kekal.